Malaysia Archive. Bo! Oh, Bo! Ya, Amir. Kau, apa hal nak jumpa ni? Aku nak nyanyi satu lagu ni. Kau dengar tau? Okey. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Sambil diri-diri, alas dah datang dari jauh. Mana kau nak lari, bawa duit tu ke mana? Dah kau, tak payahlah nyanyi lagu tu. Aku tahu, kau nak aku bayar hutang kau kan? Ha, tahu pun. Duit aku RM30 dari tahun lepas tak bayar-bayar. Bila nak bayarnya? Aku nak beli buku sekolah ni. Maklumlah, sekolah dah nak buka. Buku latihan aku semua hilang. Alah, setakat RM30 pun nak berkira. Ingat, aku tak ada duit ke nak bayar? Nah lah, ambil RM30 kau ni. Dah, lepas ni tak payah nak minta-minta lagi. Semak lah kau ni. Aku bagi RM50 tu. Bagilah baki balik. Yelah, kecoh lah kau ni. Buai laju-laju, buai sampai pokok sana. Bayar hutang itu takut nanti kau merana. Manda fasolah tikam di tapak kakinya. Dan memang kau salah, ku tabur kau pun tak apa. Rampongi semati. Ai, kau ni dah kenapa Rohim? Tiba-tiba muncul. Lepas tu, sambung lagu aku. Yelah, si Bo ni lah. Pinjam RM30 aku. Dia cakap nak pinjam sebab tak ada duit nak beli makanan. Rupa-rupanya, pinjam sebab nak bayar hutang kau. Kalau macam ni lah perangai dia, sampai bila-bila dia tak akan habis bayar hutang. Pinjam sana, bayar sini. Lepas tu, pinjam sini, bayar sana pula. Insaf lah, Bo. Insaf lah. Insaf. Insaf. Insaf!